Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia Ustaz Kamarul, Ustaz Nik Zuhdi, ayahanda Ustaz Datuk Nik Abdul Kadir. Ni muda hamba di Ma'had dulu. Hamba di Ma'had tahun 81 sampai tahun 85. Sempat di Ma'had Jalan Merbau, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Tingkatan 4 pindah ke Kalang Cepar. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Nik Abdul Kadir, Datuk Nik Abdul Kadir adalah muda hamba lah, daripada awal lah sampai rasanya sampai habis Ma'had lah. Ya. Jadi rasa gagah sikit pagi ni. Hak mana-mana soalan kaya, hak mudah-mudah hamba jawab, hak biar yang dah jawab. Jadi insya-Allah pagi ni kita nak bercakap pasal emas. Sebelum tu sebagai khabar gembira, Nabi SAW bersabda, kullukum yadkhulunal jannah. Setiap daripada kita ni ahli syurga belaka. Setiap daripada kita akan masuk syurga. Illa man aba. Melainkan hak memilih tak saya masuk syurga. Jadi sahabat-sahabat pelik lah. Hadis ni semua kita baca. Yang depan saya ni bukan ana pun, kita hari ni adalah untuk sama manfaat ilmu lah, bukan nak belajar daripada sebelah pihak saja. Sebab di hadapan saya ni adalah pemegang tauliah dan pihak, kalau yang dalam industri pun yang memang orang kata terlibat secara langsung. Jadi kita sama-sama belajar dalam masa yang terhad ni. Jadi sahabat-sahabat heran, ada kau tak saya masuk syurga? Sebab syurga nak dibandingkan dunia ni memang tak boleh banding lah. Kita di dunia ni habis-habis 100 tahun lebih sikit je di syurga, khalidina fiha abada. Jadi selama-lamanya. Jadi siapa yang tak masuk syurga, wa man ya'ba ya Rasulullah. Jadi disebut bahawa siapa yang berpegang pada ajaran syariah, itulah mereka yang masuk syurga. Siapa yang tak dia bersimpang daripada syariah. Jadi bila sebut pasal syariah ni, yang berat atas kita ni, apa yang kita nak bincang hari ni adalah apabila dia terlibat dengan muamalat sesama manusia. Sebab bila terlibat dengan muamalat sesama manusia, Allah tidak akan ampunkan kesilapan kita, melainkan diampunkan oleh manusia yang kita mungkin zalimi, mungkin kita buat tak betul dengan dia. Sebab itulah ada hadis, atadruna manil muflis, siapa yang akan muflis di akhirat besok, adalah mereka yang datang dengan pahala yang banyak, ringkasnya, tetapi banyak melakukan sesuatu yang tidak kena dengan manusia. Jadi akhirnya masa tu dinar, dirham, ringgit, USD tak laku dah. Jadi dosa orang kita akan, pahala kita akan dibagi pada mereka yang kita buat tak kena, dan kalau habis dah pahala, dosa mereka akan kita tanggung. Jadi wal-iyazubillah, daripada kita menjadi muflis di akhirat besok. Jadi di dalam hal muamalat ini dan juga hubungan kita sesama manusia, hendaklah kita lebih cakna, lebih jaga supaya kita tidak menjadi seorang yang muflis. Sebab itulah hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita tengok kepada sirah Rasul SAW, sirah sahabat, sirah tabi'in, mereka amat mengambil berat apabila berkaitan dengan bab muamalat. Ya. Antaranya kalau hamba boleh share, Abdullah bin Umar misalnya, seorang yang amat apabila di pasar dia amat berhati-hati. Abdullah bin Sa'id bin Al-Musayyib misalnya, dia menjadi tabiat dia, bila dia menjual sesuatu barang, kalau ada cacat pada barang tersebut, dia akan maklumkan pada pembeli walaupun tidak ditanya. Jadi ini orang kata, ditanya Abdullah bin Umar kenapa dia begitu berhati-hati, biar lebih ahli orang.
kurang elok kita tak apa. Dan disebut bahawa la nuhibbu an nalqi Allah wa fi a'nakina syai'. Kita tidak suka, kita nak minta jauh daripada kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan di atas tengkuk kita sesuatu yang kita terhutang dengan manusia, sesuatu yang tak beres dengan manusia. Begitu juga Sa'id bin Al-Musayyib berkata bahawa fis sadaqati barakah. Di dalam kita lebihkan orang itu dengan kita dalam sedekah itu ada keberkatannya. Jadi insya-Allah kita cuba di dalam amalan kehidupan kita seharian, kita berhati-hati bab muamalat, kita lebihkan orang lain tak apa, kerana di situ ada keberkatannya insya-Allah. Berbalik pada emas ini memang disebut oleh Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal an'am wal harth wal khayl al-musawwamah wal an'am wal harth. Jadi memang Allah jadikan perhiasan pada kita, kesukaan kita, tabi'i kita sebagai manusia ni sukakan pada perempuan dan lelaki, ya. Sukakan kepada al-banin, anak cucu kita, wal qanatir al-muqantarah min az-zahab wal fiddah, dan kekayaan dalam khususnya dalam bentuk emas dan perak, wal khayl al-musawwamah, dan juga kenderaan, kalau zaman dulu kuda yang baik, wal an'am, dan juga binatang-binatang ternakan, wal harth, dan juga kebun-kebun. Jadi ini termasuk, dia bukan haram, tetapi ini adalah tabi'i kita. Sebab tu bila kita bercakap pasal emas dan perak, dekat di hati kita, berasa nak beli, berasa nak melabur apabila dekat dengan emas dan perak. Dan ana pun baru perasa bila kita baca ayat ni, zuyina linnas hubbus syahawat ni, dia sebenarnya mengikut juga disebut satu-satu tadi tu, dia mengikut juga kita punya umur. Dia mula-mula kita hubbus syahawat minan nisa, kita rasa nak berkahwin, laki suka perempuan, perempuan suka laki, itu peringkat pertama, ya, umur 20, kita nak cari pasangan. Lepas tu wal banin, kita ada anak, suka pada anak-anak kita pula. Lepas tu kita mengumpul harta, wal qanatir al muqantarah min az-zahab wal fiddah. Lepas tu kita tengok kenderaan kita, al khayl al musawwamah, kau tua sikit dia suka binatang-binatang ternakan. Lepas tu dia tua lagi, wal harth, dia suka kebun. Ambala ni suka kebun dah. Maknanya banyak dah lah umurnya, dia jadi gitu. Jadi pendek ceritanya, zahab dengan fiddah ni adalah kita punya, memang kita punya tabi'i kita sukakan perkara-perkara tersebut. Dan berkait dengan emas ni, hamba pengalaman tidak banyak, tapi pernah juga kita bangunkan produk-produk pelaburan emas. Dan dalam pengalaman banyak juga produk yang kita bangunkan, asalnya dia bila kita bangunkan, dia mula-mula dia comel, lama-lama dia berwarna. Itu 2-3 dah yang saya terlibat secara langsung. Mula-mula semua syarat kita dipenuhi, tetapi lama-lama, contoh dia, bila jual beli emas ni, dia tidak dapat emas fizikal, dia tolong simpan bagi pihak kita. Memang kita syarat emas ni tak boleh, nanti kita bacalah kita punya parameter. Emas ni kena ada, bila nak jual kena ada, walaupun kita simpan, kena simpan dan kena tally dengan berapa orang beli emas dan berapa orang yang simpan dengan kita. Kalau kita jual ada sekilo lah kena ada dalam kita punya peti untuk simpanan. Kalau dah lepas tu kita jual 2 kilo lah kena ada. Dan dia akan boleh tuntut emas dia pada bila-bila masa. Tu peringkat dia setuju belaka. Okey, kena ada gitu comel. Memang kita faham kena ada semua, tetapi lama kelamaan bila dia nampak dari segi trend kita membeli emas ni dan dia tolong simpan, lama-lama dia tengok tak ramai apa mari ambil emas.
Kan? Daripada 100 orang beli, seorang dua je mari tuntut emas dia, hak lain dia duduk simpan. Lama-lama dia jadi tamak. Lepas tu dia kata tak payahlah, kita simpan sikit lah. Kalau siapa nak mari tuntut ada, tetapi kalau pakak ramai-ramai mari tuntut tak ada. Sebab lepas tu dia tak jual emas yang sungguh, yang ada. Dia jual kertas je. Jual 10 gram, emas tak ada 10 gram. Jadi lama-lama dia akan ada antara emas yang dia jual dengan emas yang dia simpan bagi pihak pembeli. Tu satu dua dah yang berlaku begitu. Dan sampai ke ada satu tu, kalau siapa ingat, sebab ni boleh sebut nama lah, emas Geneva dulu. Geneva dulu pun hamba terlibat secara langsung, kita bangunkan model tu dengan dia. Tapi lama-lama gitulah. Bila kita audit dah tak tally dah. Bila kita beli dengan dia kena yadan biyadin, kena bayar dan dapat emas. Tapi bila dia beli dengan kita pun mula-mula gitu juga, yadan biyadin, kita jual dapat emas, kita jual dapat duit, serah emas ke dia. Tapi lama-lama ada gap, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Sebabnya sebenarnya emas dah tak cukup dalam simpanan dia. Jadi kes tu sampai ke mahkamah. Saya kena pergi jadi saksi, orang panggil expert witness. Jadi itulah nak ceritanya, emas ni memang menjadi kesukaan kita dan mudah untuk, kalau kita tak betul-betul, yang menjual pun mudah dia jadi kelabu mata. Sebabnya kalau lama-lama dia kata baik aku jual emas yang tidak ada, sebab untung free je, tak ada modal. Tapi dia adalah bersalahan dengan syariah kita. Jadi itu mukadimah sedikit. Dan dalam kefatwaan kita di Malaysia ni, kita ada muzakarah MKI yang telah mengeluarkan pada 2011 parameter pelaburan emas. Yang ni lah parameter pelaburan emas yang mungkin Ustaz Kamarul sebut tadi, dah di-share, boleh pakat baca. Dan kemudian pada tahun lepas kita ada pembentangan baru ke MKI, kerana masa 2011 ni dah 15 tahun yang lepas. Cara orang melabur dan berbagai-bagai lagi sudah advance, sudah ada macam-macam benda-benda baru yang berlaku, maka dibuat pembentangan yang baru pada tahun lepas dan update lagi parameter tu supaya lebih lengkap dan lebih relevan dengan keadaan kita semasa. Jadi pagi ni untuk sesi hamba catch up dulu ni sebelum kita berdialog, hamba nak baca secara ringkas dua parameter ni, highlight tempat-tempat tertentu. Kemudian lepas tu kita boleh kata buka pada soal jawab dan input-input daripada hadirin dan hadirat sekalian. Jadi kalau kita baca pada yang 2011 ni, kita tidak baca satu-satulah. Dia pertama sekali dia membezakan antara emas, kita cakap ni pasal emas fizikal tu, dia membezakan antara emas 999 yang dalam bentuk jongkong, dalam bentuk apa-apa yang pelaburan yang kita buat, wafer dan sebagainya, dengan emas perhiasan. Jadi yang emas yang dalam bentuk pelaburan, selalunya emas 999 itu adalah barang ribawi, yang mana tertakluk ke atasnya segala hukum hakam ribawi yang akan kita huraikan sebentar lagi. Dan satu lagi adalah emas perhiasan yang kaum ibu, kaum wanita kita pakai, gelangnya, rantainya dan sebagainya. Jadi ijtihad kita di Malaysia dan juga ijtihad banyak badan-badan fatwa kontemporari seluruh dunia menyatakan itu bukan barang ribawi. Bukan. Jadi bila bukan barang ribawi, maka dia tidak tertakluk kepada hukum hakam ribawi yang akan kita bincang sebentar lagi. Jadi itu dua. Kemudian ada juga hak tengah-tengah. Masa tu 2011 ada orang dia, sebab dia tahu bahawa emas yang perhiasan bukan barang ribawi, jadi dia nak buat macam gelang tetapi bukan gelang. Dia 999 tetapi dia buat
dalam bentuk gelang. Tapi gelang tu sebab 999 ni dia lembut, dia tak boleh buat lasak macam gelang biasa. Sebenarnya tujuan dia adalah pelaburan. Cuma dia supaya boleh jual secara ansuran, boleh macam-macam lah bila dia tidak barang ribawi. Jadi dia buat dalam bentuk gelang yang orang panggil design dia bodoh-bodoh. Kalau pakai orang tak pakai pun kalau gelang tu. Jadi beli untuk simpan, untuk melabur. Jadi untuk itu saya bagi peribadi dan ramai sahabat-sahabat juga berpandangan bahawa itu hanyalah hilah kepada nak lari daripada barang ribawi. Jadi lebih selamat kita kategorikan emas yang design begitu, yang masih 999 tu sebagai bersama-sama dengan barang-barang emas pelaburan juga yang tertakluk ke atasnya hukum hakam ribawi yang akan kita hurai sebentar lagi. Jadi itu pandangan kita lah ya, dari segi bentuk emas. Jadi apa yang kita nak bincang hari ini adalah emas yang dalam bentuk pelaburan 999.9 tu, sama ada dalam bentuk coin ke wafer ke dan berbagai-bagai, dan juga emas yang seolah-olah macam perhiasan tetapi ianya sebenarnya tujuannya adalah untuk pelaburan juga, bukan untuk dipakai. Jadi ini semua termasuk dalam apa yang kita akan bincang pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, kita pergi pada parameter yang ditetapkan. Dan apabila anda sebut emas tadi tu, dia boleh juga dalam bentuk maknanya dia simpanan tu satu hal lah, sebab dia jual emas yang fizikal tetapi dia tak ambil. Itu juga termasuk dalam apa yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Jadi apabila kita bincang mengenai syarat, sebab kita jual beli emas, maka hukum hakam jual beli emas, jual beli yang biasa terpakai pada jual beli emas. Itu tak kira emas, tak kira apa, hukum hakam jual beli akan terpakai. Antaranya pihak yang berakad, kena mereka yang waras dan sebagainya. Itu kita semua tahu ya, pihak yang berakad mestilah orang yang mempunyai kelayakan melakukan kontrak, ada ahliat at-ta'aqud, iaitu dengan memenuhi kriteria berikut: akal, baligh, rasyid, dan juga ada keredaan di dalam bermuamalat. Mesti ada harga belian, kena ada harga belian yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Tak boleh ada harga belian yang tidak dimaklumi dan tidak dipersetujui. Dan juga ada barang belian yang mana dari segi emas ni kena ada wujudnya emas itu secara fizikal, dan juga boleh diserah kepada pembeli. Ini penting ya. Barang emas tu bukan saja wujud tetapi boleh diserahkan kepada pembeli. Sebab bila kita beli, kita nak pemilikan itu akan sempurna dengan adanya penyerahan. Cuma lepas tu kita tak terima nak pegang, nak suruh penjual tu simpan sebagai amanah, tu cerita lain. Tetapi kena ada imkaniah itu untuk kita terima emas itu, kena ada. Jadi dia kena ada dan boleh diserah milik kepada pembeli. Dan barang belian itu adalah sesuatu yang diketahui sifatnya oleh penjual dan pembeli. Maknanya kalau kita beli emas dia, apa grade emas kita, apa maknanya dia punya mutu dia, kualiti dia, semuanya itu mesti diketahui, yang mana dia punya test acid dia adalah pengetahuan kita itu mencukupi supaya tidak membawa kepada dispute, tidak membawa kepada pertelingkahan di antara penjual dan pembeli di kemudian hari. Maknanya kalau ada benda yang tak clear yang menyebabkan kemungkinan berlakunya an-niza' atau pertikaian antara penjual dan pembeli di kemudian hari, maknanya muasafat kita, ciri-ciri yang kita sebut tadi masih lagi tidak kemas. Jadi ini perlu supaya kita tahu apa yang kita beli, sifat-sifatnya kita tahu, dan kita akan dapat
emas sebagaimana yang disifatkan dan tidak akan menimbulkan sebarang pertikaian pada masa akan datang. Dan syarat umum jual beli juga adalah adanya sirah, adanya kontrak jual beli antara penjual dan pembeli. Dan sirah ini kalau dalam keadaan moden ini, kalau dulu kita boleh bercakap, inilah aku jual emas ni dengan harga gini-gini, dan dia akan kata aku beli. Sirah ini adalah sesuatu, kalau dalam fiqh kita adalah satu prinsip. Dia bukan datang secara prinsipnya untuk nak menunjukkan adanya keredaan antara penjual dan pembeli. Caranya, sebab tu Ana selalu sebut kepada kawan-kawan yang bukan Islam, kita dalam keuangan Islam ni ramai yang terlibat juga bukan Islam, tetapi kita selalu sebut bahawa Islam ini, syariah kita ini adalah syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1500 tahun lebih dah dulu, dan masih sesuai untuk dilaksanakan, tak kira zaman Rasulullah sehingga zaman sekarang, sehingga zaman akan datang. Quran itu hanyalah Quran yang ada, tidak ada penambahan, tetapi masih lagi relevan untuk digunakan sepanjang masa. Dia tak sama dengan agama-agama lain. Itu adalah kerana syariah ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa dia adalah sesuai? Kerana dia datang dalam bentuk, kalau kita dalam law kita kata principle based. Dia datang dalam bentuk prinsip. Macam mana nak apply prinsip tu, itu bergantung pada pelbagai-bagai keadaan. Mungkin dulu cara dia lain, sekarang cara dia lain, akan datang cara dia lain, tetapi cara yang bagaimanapun prinsipnya tetap terjaga. Sebab itulah syariah itu sesuai masa-masa mana pun. Kecuali ada hukum hakam yang datang dengan bentuk bukan prinsip tetapi dengan detail. Kalau hadirin-hadirat berasa, yang datang dengan detail itu adalah perkara-perkara yang biasanya tidak akan terkesan dengan perubahan masa, perubahan tempat dan perubahan keadaan. Contoh dia ayat-ayat berkaitan dengan miras, pembahagian harta pusaka, itu didatangkan dengan detail dalam Al-Quran. Kenapa? Kerana cara pembahagian itu akan tetap sama. Zaman Rasulullah ke, zaman kita ke, zaman akan datang ke, tetap sama. Jadi dia datang dengan detail. Tetapi apa yang mungkin berubah sebab berubahnya keadaan, dia datang dengan secara prinsip. Sebab itulah bila kita sebut sirah ini, prinsipnya adalah untuk nak mencapai keredaan antara penjual dan pembeli. Jadi dia boleh jadi dengan adanya akad yang bertulis. Dia boleh jadi dengan adanya lafaz. Kalau kita pergi kedai tu kadang-kadang tidak ada lafaz pun. Pakai letih dah, nak kecek pun malah dah. Letak bayar atas kaunter, dia kira-kira, kita bagi duit, kita ambil. Tak ada sebut pun aku belilah, aku jual lah. Tetapi itu adalah by conduct, bita'ati. Maknanya perlakuan kita tu, kita bayar duit dan kita dibenarkan ambil barang, menunjukkan keredaan antara penjual pembeli. Pun sah juga jual beli tu kan, tidak jenuh kita setiap kali nak beli kena ada akad, kena ada sirah. Itu menunjukkan selama mana ada keredaan. Jadi bila kita apply benda tu online-nya dengan tak ada, dengan klik saja button, semua boleh jadi, boleh diterima belaka oleh syariah selama mana prinsip keredaan itu dapat dipenuhi. Itulah maknanya comelnya agama kita, comelnya syariah kita ni. Lagi kita baca, lagi kita apply, lagi kita appreciate bahawa ini sememangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita, sahabat-sahabat kita yang bukan Islam tu, kita cuba dakwah dia dengan cara gitulah. Dia pun terfikir juga kan. Kadang-kadang kita tanya juga, kalau hak baik-baik tu kita tanya dia, dalam agama Buddha dia tu ada tak benda yang cakap benda-benda gini. Jadi dia kadang-kadang dia terfikir untuk nak reflect balik bagaimana agama kita begitu sempurna, agama lain itu tidak sesempurna agama kita, ya. Jadi dalam muamalah kita kena ada sirah, ya, kena ada sirah. Tetapi yang sudah tentu yang terbaiknya, sebab kita jual beli emas ni benda yang mahal,
Tak kira kita nak letak atas kaunter bayar gitu je. Elok yang ada sirah yang lebih sempurna, sama ada secara bertulis ataupun secara lafaz. Okey. Jadi lepas tu ada maknanya sirah itu termasuk dalam tu ada ijab dan qabul. Kemudian itu syarat-syarat umum. Sebab dalam rukun jual beli ada penjual, ada pembeli, ada barang. Yang kita beli ada harga. Kurang-kurangnya ada 4 benda ni. Jadi ada penjual dan pembeli yang cukup syarat-syarat akil balighnya. Lepas tu ada harga yang dipersetujui oleh penjual dan pembeli, ada sirah yang menunjukkan keredaan. Lepas tu yang kelima, barang tu lah sendiri, barang yang kita jual dan yang barang yang kita beli. Di sinilah kalau kita bandingkan emas yang kita nak bincang ni dengan barang-barang lain ada sedikit perbezaan, kerana emas ini dikategorikan sebagai barang ribawi di dalam hadis Ubadah bin As-Samit, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, az-zahab bil-zahab az-zahab wal-zahab wal-fiddah bil-fiddah mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Jadi dikategorikan emas dan perak ini sebagai barang ribawi. Apabila kita bermuamalah dengan barang ribawi ini, dua syarat yang paling utama adalah kalau dari segi kategori yang sama, kena sama kuantitinya. Mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in. Maknanya kita tak boleh tukar 100 gram emas dengan 70 kilogram emas. 100 kena dengan 100 gram emas. Tetapi kalau emas dengan perak tak apa dari segi beratnya berbeza. Tetapi satu lagi syarat yang wajib adalah yadan biyadin, kena tunai. Serah menyerah, harga dan serahan kena on the spot. Tidak boleh ada hutang. Dalam kita membeli emas. Ini bukan emas, sekali lagi nak peringat, ini bukan emas hiasan. Ini adalah emas pelaburan. Emas hiasan, ijtihad kita di Malaysia ini, bolehlah beli secara ansuran. Sebab itu, dengan adanya syarat itu, kena adalah penyerahan, kena adalah taqabud antara kedua-dua item. Maknanya, harga kena serah kepada penjual dan penjual kena serah emas kepada kita sebagai pembeli. Jadi itu adalah syarat yang mungkin tidak ada pada barang-barang lain yang bukan ribawi. Mungkin barang lain kita boleh beli secara bertangguh, kita bayar hari ini, dia serah barang kepada kita seminggu lagi, ataupun dia serah barang pada kita hari ini, kita bayar seminggu lagi. Itu semua boleh kalau bukan emas dan perak. Tetapi kalau emas dan perak, maka perlu dilakukan penyerahan secara on the spot. Kita hurai sedikit penyerahan. Penyerahan ini ada beberapa cara. Pertama sekali, penyerahan emas itu pertama sekali ianya hendaklah terlaksana sebelum kedua-dua pihak berpisah daripada majlis akad. Maknanya penjual dapat harga dan kita dapat emas semasa kita masih lagi bertemu. Kalau kita bertemu secara fizikal, maknanya dia kena serah dan kita boleh buat balik emas kita. Itu adalah taqabud. Dari segi harga, kita boleh bayar secara tunai, kita boleh bayar dengan cara-cara bayaran yang berikut yang dianggap tunai dalam uruf setempat kita sekarang. Misalnya bankers check. Cek yang dikeluarkan bukan cek peribadi, bankers check. Sebab cek peribadi kadang-kadang ada pitih dalam itu, kadang-kadang tak ada pitih. Ini bankers check. Itu diiktiraf sebagai sama dengan tunai. Pembayaran secara kad kredit dan kad debit juga dikira sebagai tunai. Sebab walaupun namanya kad kredit, dia sebenarnya kreditnya adalah antara dia dengan pengeluar kad, bukan antara dia dengan penjual. Penjual masih lagi mendapat tunai, cuma ada masa gap sedikit. Kadang-kadang diikut kad kredit lah, ada yang kredit pada hari yang sama, ada yang mungkin perlukan 1 atau 2 hari. Tetapi itu dikira secara urufnya sebagai bayaran tunai.
dan juga pemindahan wang daripada akaun simpanan atau semasa, ya. Jadi itu semua boleh dijadikan cara untuk kita membayar emas yang kita beli. Dan apabila itu berlaku, satu lagi adalah cara kita qabat yang saya sebut tadi adalah hakiki. Maknanya kita dapat emas kita tu di tangan kita secara hakiki. Tetapi satu lagi adalah hukmi. Kita tak dapat emas kita secara fizikal dalam tangan kita, tetapi secara hukumnya emas tu sudah menjadi milik kita. Itu yang banyak berlaku, penjual-penjual emas yang dia menyimpan emas bagi pihak kita, tetapi pada bila-bila masa kita nak ambil, dibenarkan. Jadi itu adalah qabat kita adalah secara hukmi, bukan hakiki. Sebab kita sudah boleh bertasarruf, kita sudah boleh buat apa dengan emas kita. Kita boleh jual pada orang lain, kita boleh pergi dan ambil secara fizikal. Cuma kita tak nak simpan emas itu dalam tangan kita, mungkin atas sebab-sebab yang tertentu. Jadi qabat hukmi ini juga adalah dibenarkan dalam syarak kita, ya. Kemudian timbul persoalan dalam parameter ni juga, timbul persoalan serah emas yang secara hakiki tadi tu boleh tak lewat, sebagaimana kita dalam kita tukar mata wang USD kepada ringgit yang bukan di money changer tapi di bank, kadang-kadang memerlukan 2 atau 3 hari sebelum duit itu sampai ke akaun kita. Jadi ijtihad kita di MKI, di Muzakarah Kebangsaan, kita tak benarkan untuk emas. Sebab yang mata wang itu dia memerlukan proses yang panjang. Dia jadi T+3 ataupun T+2, 2 hari baru kita terima, kerana dia memerlukan clearance. Maknanya kalau kita nak tukar dolar tu, transaksi kita tu daripada bank muamalat, dia akan pergi ke US dulu, dia akan pergi berbagai-bagai channel, barulah sampai ke bank, katalah Maybank. Walaupun bank tu sebelah-sebelah, tetapi proses dia akan sampai lambat sebabnya melalui proses tertentu. Tetapi dalam emas, sebab emas tu emas fizikal, kita berijtihad bahawa kita tak terima kelewatan, perlu diserahkan secara terus pada masa akad itu berlaku dan sebelum berpisahnya kedua-dua pihak berkontrak daripada majlis akad. Kalau orang nak lock harga, bagaimana? Dia nak lock harga, maknanya dia harga emasnya berapa 1 gram, jadi dia tak ada duit lagi. Itu kena tengok kepada penjual dan pembeli. Maknanya masa mula-mula dia nak, itu yang kita panggil dalam syariah kita hamish jiddiyah. Maknanya hamish jiddiyah ni dia bukan kontrak lagi. Dia adalah aku janji daripada pembeli nak membeli emas berapa jumlahnya, dan aku janji daripada penjual untuk menjual emas atas harga tertentu. Jadi mungkin untuk itu penjual kata kena bayarlah dulu 1,000. Jadi 1,000 itu bukan lagi akad dan bukan lagi sebahagian daripada harga emas. Itu hanyalah berjanji nak tunjukkan kesungguhan pembeli untuk membeli emas tersebut pada masa akan datang. Sebab kita kena serah menyerah, kena berlaku secara spot yang kita sebut tadi. Jadi kalau dia nak lock harga, dia boleh minta bayaran, tetapi bayaran itu bukan lagi sebahagian harga emas. Itu hanyalah kesungguhan, menunjukkan kesungguhan pembeli untuk membeli. Kontrak tak berlaku lagi. Sebab itu serah menyerah tidak berlaku lagi. Jadi bila sampai masanya, barulah diserahkan wang sepenuhnya dan
penjual menyerahkan emas kepada pembeli secara fizikal atau hukmi yang kita bincang tadi. Kalau dia cancel, duit yang tadi hendaklah dipulangkan kepada pembeli, ya. Tak boleh dia ambil duit itu dan simpan duit itu kecuali jika berlaku darar, ataupun dia berlaku darar, apa dia dalam bahasa Melayu, dia berlaku kerugian yang hakiki terhadap pembatalan tersebut. Jadi dihuraikan dalam parameter ini dengan contoh-contoh, dan kita tak boleh ambil lebih daripada darar fi'li, daripada pembatalan order tersebut. Okey, anda rasa itu sedikit sebanyak highlight lah. Yang panjangnya boleh dibaca dalam paper ataupun parameter ini. Sekarang kita mungkin kita bagi lebih masa untuk kita bersoal jawab lepas ni. Kita boleh pergi kepada dokumen yang satu lagi yang saya share adalah hukum transaksi pelaburan emas yang baru saja dibentangkan dalam Muzakarah MKI pada tahun lepas. Ya. Jadi mungkin saya highlight beberapa benda. Pertama, apa yang berlaku, development yang terbaru adalah banyak urus niaga dalam talian yang melibatkan akaun emas yang ditawarkan oleh pihak-pihak selain daripada bank. Kita tak bercakap pasal bank sebab kalau bank Islam, bank-bank ini adalah yang dikawal selia secara ketat oleh pihak bank negara. Tak mungkin berlakunya penipuan kerana produk mereka perlu melalui proses-proses tertentu, melibatkan kelulusan di peringkat jawatankuasa syariah bank dan juga di peringkat bank negara, dan dikawal selia dengan ketat. Tetapi yang kita risau adalah akaun-akaun pelaburan emas yang dijual oleh syarikat-syarikat yang bukan dikawal selia. Ini masih lagi menjadi grey area. Siapa yang patut tengok mereka ini? Sebab lepas tahun ke setahun berlaku penipuan. Ya? Dia bukan, bank negara tak boleh masuk sebab dia orang ni bukan bank. Suruhanjaya Security pun tak boleh masuk sebab dia orang ni bukan di bawah kawal selia Suruhanjaya Security. Jadi dia duduk di tengah-tengah antara mereka ini yang menyebabkan dia membuat produk-produk yang mungkin pada awalnya betul tetapi akhirnya menjadi penipuan kepada masyarakat. Jadi banyak ini adalah melibatkan akaun emas oleh syarikat-syarikat tersebut. Dia jual melalui laman web, dia jual melalui berbagai-bagai cara. Lepas tu kita ada perkembangan terbaru adalah kita membayar emas ini melalui payment gateway. Dia bukan terus daripada bank ke akaun pembeli tetapi melalui payment gateway yang bermacam-macam. Kita ada pay halal, kita ada tayyib pay, kita ada macam-macam payment gateway. Yang mana ini zaman-zaman dulu belum lagi subur dan belum lagi digunakan secara meluas. Dia berbeza sedikit ya dengan bayaran melalui bank. Kemudian isu simpanan emas oleh syarikat emas. Dia jual emas, dia tak serah emas secara fizikal tetapi dia simpan emas bagi pihak kita. Kemudian isu leverage. Kita beli emas 100 gram tetapi dia benarkan kita beli tambahan 900 gram lagi secara leverage. Dia kali 9, ada kali 5. Cara-cara dia betul. Dia menggunakan tawaruk dan sebagainya. Cuma akhirnya menjadi sesuatu yang scam juga kepada masyarakat. Itu yang mungkin yang baru yang kita tak ada masa 2011 dulu. Kemudian isu pre-order yang macam saya sebut tadi dan juga easy payment purchase. Ada juga emas yang kita boleh bayar secara tangguh. Ini ada antara syarikat yang membenarkan. Jadi untuk leverage
Sekejap ya. Untuk jual beli dalam talian dulu, kita benarkan selagi mana memenuhi syarat bai'us saraf yang dinyatakan pada awal tadi, dan penggunaan gerbang pembayaran juga dibenarkan. Tetapi seboleh-bolehnya guna payment gateway itu, dia punya transaction dia berlaku secara real time. Kita bayar sekarang, pembeli pun penjual dapat duitnya sekarang. Itu cuba kita nak bercakap dengan pihak payment gateway, sebab payment gateway sekarang ni bukan macam tu. Ada payment gateway yang cepat, ada payment gateway kadang-kadang 7 hari baru penjual dapat. Itu kalau boleh kita elakkan. Kita minta orang yang menjual beli emas ni gunalah duit now, gunalah transfer bank yang secara spot boleh mendapat harga bayaran. Kalau payment gateway yang terlalu panjang tempohnya untuk dikreditkan ke akaun penjual, minta dielakkan, ya, supaya kita nak apply yadan biyadin tersebut. Kemudian yang kita galakkan juga adalah kalau emas itu disimpan oleh penjual, saya selalu orang datang nak minta kita jadi penasihat syariah pada program emas. Soalan pertama saya adalah, dia sanggup tak nak ada trustee, pihak yang third party trustee yang akan melihat dan mengawal bahawa emas itu memang ada sepanjang masa. Kalau dia sanggup, maka itu menunjukkan program itu adalah program yang baik, ya? Sebabnya macam saya sebut tadi, dia mula-mula ada, lepas tu lama-lama tak cukup. Jadi kalau ada trustee ni dia ada lesen, macam Amanah Raya, macam berbagai-bagai syarikat trustee yang ada lesen trustee yang akan menjalankan tugasnya bagi pihak pembeli, melihat sama ada emas tu betul-betul ada atau tidak. Jadi antara yang ada trustee sekarang ni adalah program yang kita bina di Bursa Malaysia, yang kita sebut Bursa Goldina. Yang tu memang ada trustee yang di luar daripada bursa, third party trustee yang sentiasa datang, audit, melihat bahawa emas itu memang benar-benar ada. Yang tu saya boleh bagi garanti lah. Alhamdulillah, Bursa Goldina tu adalah sesuatu yang emasnya secara meshnya cukup. Dan sentiasa kita di pihak syariah bursa akan sentiasa buat review. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, pegawai kita akan pergi dan tengok dia punya emas tu memang benar-benar ada dalam simpanan, ya. Jadi itu adalah dari segi simpanan oleh penjual. Lepas tu leverage yang kali 5 kali 10 tu, kalau ikut secara mikro, dia cukup syarat. Dia cukup syarat dari segi fiqahnya, sebab dia memberi hutang kepada kita dan kita gunakan satu jual beli tawarruk untuk dapatkan cash untuk belikan emas secara tunai. Yang kita berhutang adalah duit. Bila kita dapat duit, sebab nak beli emas ni tak mesti duit kita sendiri. Kita boleh hutang dengan kawan kita, tetapi yang penting kita dengan penjual adalah spot. Jadi dia guna leverage kali 5 kali 10 ni untuk nak menarik pelabur supaya dengan hanya RM1,000 boleh beli emas nilainya RM10,000. Itu dibenarkan secara mikro oleh syarak sebab cukup syarat-syaratnya. Tetapi MKI juga melihat kepada mudarat. Mudaratnya adalah lama-lama emas tu tak ada. Kecuali perkara ini dibuat oleh bank. Sebab bank dikawal selia secara ketat. Jadi untuk nak sadu zari'ahnya, untuk nak mengelak daripada apa yang berlaku lepas-lepas, pada masa yang lepas, yang kali 5 kali 10 ni, muzakarah mengambil pendekatan bahawa ini patut tidak dibenarkan apabila ianya ditawarkan oleh syarikat-syarikat yang biasa yang tidak dikawal selia ni. Kerana tadilah kebimbangan bahawa akan berlaku satu masa emas tu memang tak ada dan tidak cukup
Jadi ini adalah yang kita putuskan di peringkat muzakarah. Jadi kalau tuan-tuan hadirin-hadirat yang kali 5, kali 10 tu tak payahlah. Tak payah belilah. Simpan duit cukup, kita beli emas. Kalau tak cukup, tak payah beli lagi. Dia bukanlah daruriyat yang kata tak ada emas kita tak boleh hidup. Jadi belilah. Saya bukan nak kempen bursa gold dinar tu, tuan-tuan boleh beli RM10 pun boleh beli dah. RM5 pun boleh beli dah. Jadi beli sikit-sikit. Tak payah kita tamak yang nak ambil kali 5, kali 10 tu. Sebab apa yang berlaku dekat satu syarikat yang sampai hari ni tak selesai lagi. Ramai yang tersontot. Serah nak ambil emas dia sampai hari ni dah 2-3 tahun dah. Tak dapat emas dia. Sebab memang tak ada. Sebab syarikat itu pun tak tahulah, dia start dengan Q. Dia start dengan Q ya. Kalau siapa yang melabur, memang Ana pun terlibat secara mula-mula dulu. Tetapi bila kita audit, memang emas tak ada, kita tarik dirilah. Kita dah tak jadi penasihat dia. Peringkat awal dulu. Jadi memang bermasalah ya. Jadi leverage ni sebenarnya kita pun belajar daripada pengalaman. Kita ingat mula-mula dia ni nak buat secara patuh syariah, kita boleh aturkan supaya patuh syariah, rupanya niat dia lain. Akhirnya dia jadi tak ada emas. Jadi itu dah tak patuh syariah. Kemudian kalau kita beli emas melalui platform pihak ketiga, Shopee lah, TikTok dah, Lazada lah, yang ni kita tegaskan supaya tidak ada khiyar di dalam kita membeli, supaya spot itu berlaku. Yang ada hanyalah khiyarul aib, tetapi khiyar untuk membatalkan tidak ada, supaya tidak berlaku khiyar syarat yang menjejaskan spot transaction tadi. Jadi Ana rasa itu sedikit sebanyaklah yang saya nak highlight. Mungkin lepas ni kita boleh bukalah kepada sesi soal jawab. Dia bila bercakap pasal emas, pasal law ni, dia agak kering sikit ya. Dia tak ada, dia agak dry orang kata. Jadi mungkin dengan sesi soal jawab kita boleh meriahkan lagi suasana kita pada pagi yang berbahagia ini. Tanya boleh, jawab tak tentu ya. Jadi macam mana kita nak Ustaz Kamarul, anda nak ni kan anda terus anda duduk dulu. Okey. Kita ikut kepada penganjur lah. Jadi saya sudahi dulu yang rasmi dengan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang salah dan silap, kekurangan itu sudah tentu daripada kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.